5 kembar lelaki. Suatu ketika dulu, ada sepasang suami isteri dikurniakan seorang anak. Sebagai puteri tunggal, dia ditatang bagai minyak penuh. Dia tidak dibenarkan untuk berjumpa sesiapa pun walaupun berusia 15 tahun. Satu hari, ibunya telah pergi ke tokong untuk sembahyang. Ni kali pertama puterinya dibawa keluar. Kamu duduk di sini dan tunggu mak kejap. Mak nak masuk sembahyang dan akan terus keluar. Kamu jangan ke mana-mana. Faham tak? Baik, saya tunggu kat sini. Oh, cantiknya bunga ni. Tak pernah pun saya nampak sebelum ni. Bunga pelik ni agaknya jenis apa ya? Saya nak cuba hidu baunya. Tengok wangi ke tak? Apa benda yang berlaku? Beberapa bulan kemudian, selepas lawatan ke tokong, gadis tersebut didapati hamil. Ibu bapanya sangat marah dan ingat anak mereka telah melakukan perbuatan terkutuk yang sangat memalukan itu. Memang anak tak guna. Kenapa mengandung tanpa ada suami? Cepat cakap. Siapa bapa anak dalam kandungan tu? Cakap! Mak dan ayah, saya tak tahu macam mana saya boleh mengandung macam ni. Percayalah cakap saya tak pernah bersama sesiapa pun, Mak. Sudahlah, kamu masih nak menipu kami lagi ya? Tak payah nak cuba sorokkan lelaki tu. Cakap betul-betul. Kita akan minta dia bertanggungjawab atas perbuatan dia. Tolong percayakan saya. Saya sumpah saya tak tipu. Percayalah saya. Ni memang bukan perbuatan sesiapa pun. Mengarut, ingat boleh jadi macam tu je. Kalau kamu tak nak cakap, tak ada apa yang kami boleh buat untuk tolong. Mak, apa saya nak buat untuk buat Mak percaya saya? Jangan buat kami malu dengan jiran-jiran. Pergi dari sini. Mak dan ayah tak nak tengok muka kamu. Kamu ni memalukan keluarga, tahu tak? Mak, Mak betul-betul nak halau saya ke? Dihalau keluar, gadis tu tinggal di bawah jagaan penjaga tokong. Disebabkan kesian, mereka menjaganya dan bina sebuah rumah kecil yang berada di belakang tokong. Tak lama kemudian, tiba masa untuk melahirkan. Sakitnya. Sakit sangat. Mungkin dah sampai masanya. Sakitnya. Ada sesiapa ke? Tolonglah saya. Sakitnya. Biar betul. Kelima-lima bayi ni anak saya. Betul ke saya lahirkan mereka? Apa saya patut buat sekarang? Saya seorang je. Tapi anak keluar 5 orang. Apa nak buat? Jangan risau. Kesemua bayi ni akan membesar dengan sendiri. Kamu tak perlu susahkan diri untuk jaga mereka. Awak siapa? 5 bayi ni? Siapa mereka? Kenapa saya lahirkan mereka? Saya pari-pari dari syurga. Kelima-lima anak ni berasal dari sana. Kamu ingat tak ada bunga pelik yang kamu temakan masa di pagar tokong dulu? Ya, saya ingat. Bunga tu masuk sendiri dalam mulut saya. Lepas kejadian tu, saya mengandung. Jadi adakah bunga pelik tu puncanya? Betul tu. Kamu mengandung lepas makannya dan 5 kembar ni kamu sendiri yang lahirkannya. Sekarang ia tanggungjawab kamu untuk jaga mereka berlima tu. Tapi tadi awak kata mereka akan membesar sendiri. Macam mana saya nak jaga mereka berlima sedangkan saya seorang je? Kamu tak payah jaga mereka sebab dalam masa sehari saja mereka akan jadi dewasa dan akan bagi tahu pada kamu apa nama mereka. Dan bila semua itu berlaku, kamu akan tahu cara untuk teruskan hidup bersama mereka. Apa? Dalam 1 hari je? Betul tu. Kamu tunggu saja sebab semuanya dah pun ditentukan oleh takdir. Hiduplah bahagia dengan anak-anak kamu tu. Oh, anak dari syurga? Macam tak percaya. Saya memang lahirkan mereka ke? Sekarang ni mereka anak-anak saya?
Mak dah bangun? Kami semua dah dewasa. Ya betul. Kamu semua dah besar dan dewasa? Ini mimpi ke? Ia baru 1 hari je. Kamu dah jadi orang dewasa dan tinggi-tinggi dan besar semuanya. Cepat bagi tahu Mak apa nama kamu ya? Mak, saya seorang boleh angkat gunung. Nama saya Mike. Walau ditusuk apa-apa senjata, saya takkan cedera. Saya Colossus. Saya boleh lihat satu dunia dengan duduk sini saja. Nama saya Seer. Saya boleh hidup dalam air dan darat. Nama saya Arid. Saya boleh tidur lena walau dalam api. Nama saya Aqua. Oh, anak-anak Mak. Hebat, sangat hebat. Semua kesengsaraan untuk lahirkan kamu semua sangat berbaloi. Jadilah manusia yang berguna. Sekarang kami berlima akan bekerja keras dan jaga Mak. Mak tak akan hidup susah. Jadi Mak jangan risau. Baiklah, anak-anak Mak. Lepas itu, Mike pergi ke gunung untuk kumpul kayu api dan tukar kepada beras buat keluarganya. Setiap ikat kayu api yang dibawanya adalah sangat berat. Berat yang boleh diibaratkan macam sebendang tanah. Kekuatan yang dimiliki buat dia jadi terkenal sehinggalah dia dikenali raja. Apa dia? Lelaki macam tu wujud? Ini betul atau hanya khabar angin? Tuanku, lelaki itu wujud. Patik takkan berani sebarkan berita palsu. Istana ni perlukan banyak kayu api untuk upacara akan datang. Panggil dia. Beta nak lihat kemampuan dia. 1 guni beras untuk seikat kayu api. Mari tengok berapa banyak dia boleh bawa. Tuanku. Apa dia? Beras dalam simpanan kita dah lebih separuh dia dah ambil. Berapa banyak kayu api dia bawa? Banyak, tuanku. Itu pun kita masih hutang dia 10 guni beras lagi. Tak sangka dia akan bawa kayu api sebanyak tu. Kalau fikir, beras untuk istana dah tak mencukupi sekarang. Teruk tu. Kita tak boleh biarkan ini terus berlaku. Cari jalan penyelesaian. Tapi memang ini yang kita janjikan. 1 ikat kayu api untuk 1 guni beras. Dia dah hantar kayu api dan kita terima. Jadi tuanku kenalah tunaikan apa yang telah dijanjikan. Sebab kalau tak... Kalau macam tu, suruh dia datang balik. Dalam masa 10 hari, kalau dilepasi cabaran beta, beta akan hadiahkan 100 tael emas. Tapi, kalau gagal dia mesti bagi balik ke semua beras. Tengok dia. Berani atau tak nak minta beras tu? Apa? Tuanku nak uji dia lagi? Tapi kalau dia berjaya, kita akan kehilangan 100 tael emas, tuanku. Kamu rasa cabaran beta akan bagi mudah ke? Tak ada manusia biasa boleh buatnya. Apa yang pasti, beta akan pastikan dia tak kembali lagi. Apa? Raja nak saya dibakar hidup-hidup dalam rumah dipenuhi dengan kayu api dan ditikam dan campak dalam laut. Kenapa tiba-tiba? Betul tu. Itulah perintah dari Raja. Tugas saya hanyalah untuk sampaikannya. Raja rasa yang kamu ada keupayaan yang luar biasa. Sebab tu dia nak buat ujian ini. Tapi ini bukan perjanjian awal kita. Raja tak boleh suka-suka tambah atau ubahnya. Tak adillah buat macam ni. Baginda tu Raja, perintahnya kena dipatuhi. Kamu mesti laksanakan tanggungjawab ini. Berani ingkar perintah di Raja. Saya rasa pelik. Raja memang nak uji saya atau ada udang di sebalik batu? Atau kamu boleh pulangkan beras yang kamu dah ambil dan baginda akan bebaskan kamu dari ini. Macam mana kamu nak lulus? Fikirlah, nyawa lebih penting dari beras. Saya tak akan mengalah. Saya sahut cabaran Raja. Dalam 10 hari, saya akan ke istana dan sahut cabaran pertama. Awak tunggulah. Raja suruh saya pergi ke istana dan dibakar dalam rumah yang dipenuhi kayu api. Itu kepakaran awak, Aqua. Boleh ambil alih tempat saya tak? Boleh. Ia senang saja untuk saya. Awak tak payahlah risau. Kamu nampak sesuatu ke? Bagi tahulah kami apa yang kamu nampak tu. Saya nampak Raja dan pembantunya tengah bincang untuk tukar cabaran hari ini. Daripada dibakar, mereka tukar kepada lemas dalam laut. Jadi Arid yang patut pergi.
Baginda memang licik. Kalau bukan sebab Sia, kita mesti kalah walaupun Aqua yang pergi. Awak yang pergi ya, Arid. Awak buat apa ni? Kenapa ikat saya ni? Lepaskan! 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 Tengok kamu boleh lepas tak? Kamu akan lemas di dasar laut. Bersemadilah di sana. Apa? Dia tu masih hidup? Itu mustahil. Dia boleh hidup lagi walau dah kena campak ke dasar laut. Dia apa sebenarnya? Susah juga ni. Mungkin dia perenang yang hebat jadi dilemaskan bukanlah rintangan. Kalau yang ini tak berjaya, beta akan gunakan api pula. Tuanku masih nak teruskan cabaran ni? Mestilah. Takkanlah beta nak mengalah dengan dia tu. Dan ini baru permulaannya je. Bagi tahu dia untuk kembali lagi dalam 10 hari untuk cabaran seterusnya. Ya baik, Patik sampaikan. Sekali lagi, Seer gunakan matanya dan tahu konspirasi raja untuk gunakan api untuk cabaran seterusnya. Jadi Aqua pula ke istana. Tanpa ragu, sebesar mana api dinyalakan pun, Aqua masih tetap tak cedera, menyebabkan pengawal rasa takut. Tanpa fikir banyak, Raja sekali lagi menitahkan Mike untuk kembali dalam masa 10 hari. Tapi Raja sedar yang Seer dah tahu segalanya dan hantar Colossus pula untuk cabaran seterusnya. Macam dijangka, tiada senjata boleh menusuk kulit besi Colossus. Kehabisan idea, Raja pun memanggil Mike ke istana untuk beri ganjaran. Walaupun beta mencabar kamu berulang kali, kamu tetap berjaya lepasi semua ujian. Kamu buat kami semua yang lihatnya begitu kagum dan juga terkejut. Terima kasih atas pujian itu. Patik cuma buat yang terbaik untuk laksanakan perintah tuanku. Patik tak sanggup hampakan tuanku. Betul ke? Di mata beta, kamu nampak sangat yakin dan langsung tak ada rasa takut. Patik nak tuanku tahu yang Patik akan sahut cabaran tuanku, tak kira tahap kesukarannya tuanku. Kamu ni anak muda yang berkebolehan. Kekuatan yang tak terhingga. Dan ada badan yang nampaknya kalis api dan juga air. Ini memang satu bakat yang sukar dicari. Beta mula-mula cuma nak jatuhkan kamu sebab beta pentingkan diri. Tapi lagi beta cuba, lagi kagum beta dengan kamu ni. Patik rasa gembira sangat sebab tuanku tak lagi simpan dendam. Sebaliknya tuanku kagum pula. Kamu memang hebat. Patut dikagumi. Beta tak patut bagi cabaran yang tak masuk akal. Macam beta janji, kamu akan dapat 100 tile emas. Terima kasih. Tapi Patik tak adil kalau terima ni seorang diri sedangkan adik-beradik Patik pun buat. Tuanku dah bercakap jujur. Jadi Patik pun akan jujur juga. Ampun tuanku. Semoga hidup tuanku selalu diberkati. Apa? Macam mana kamu semua boleh ada rupa yang sama? Kami kembar kepada Mike, tuanku. Oh, jadi begitu rupanya ya. Jadi kamu ni kembar 5 yang seiras. Tapi beta tak faham apa maksud kamu bila kamu kata adik-beradik pun buat. Tuanku, maksudnya bukan Patik seorang saja yang buat semua cabaran tuanku tu. Antara kami, seorang sangat kuat, seorang ada penglihatan tajam, seorang kalis api, seorang boleh hidup dalam air dan seorang tak boleh cedera. Jadi kami semua buat cabaran tu mengikut kelebihan kami masing-masing. Dan sebab kami ni seiras, tiada siapa yang perasan dan anggap kami ni orang yang sama. Oh, jadi itulah yang berlaku ya. Bijak, sangat bijak. Nampaknya kamu semua ni memang ada bakat yang besar. Bagus, sangat bagus. 100 tile emas ni sememangnya milik kamu. Dan beta harap kamu guna bakat kamu tu untuk berkhidmat kepada negara. Terima kasih. Kami akan menurut perintah. Kamu semua anak yang hebat. Nampaknya mulai sekarang keluarga kita dah tak perlu keluar cari makanan lagi. Kita dah boleh hidup dengan mewah sampai ke akhir hayat. Mak bangga dengan kamu semua. Tapi... Mak tengah fikir apa tu? Mak cakaplah dekat kami. Mak rindukan datuk nenek kamu. Macam mana keadaan mereka sekarang ni? Walaupun mereka yang halau Mak keluar, Mak tahu mesti mereka rasa sedih juga. Itu mudah saja, Mak. Biar saya tengok macam mana keadaan mereka. Anak Mak, mana kamu pergi? Kami rindu sangat kat kamu.
Tak kira apa yang berlaku, kamu tetap puteri kami. Memang salah kami sebab halau kamu keluar dari rumah. Tolonglah balik ke rumah anak mak sayang. Mereka masih tak lupakan Mak dan tak salahkan Mak lagi. Anak-anak, apabila mereka dah bawa mereka tinggal dengan kita, Mak akan ceritakan tentang kamu pada mereka. Mereka akan sedar. Mereka bukan saja ada anak yang baik, malah ada cucu-cucu yang hebat. Ya, kami akan ambil mereka. Sejak itu, mereka berlapan hidup bahagia bersama-sama. 5 beradik itu selalu pergi ke istana untuk bantu raja dan diberi ganjaran yang mewah. Mereka juga guna harta mereka untuk bantu rakyat yang dalam kesusahan.